Ramai orang bekerja keras setiap hari tapi masih merasa susah untuk menabung atau mencapai kebebasan kewangan. Salah satu sebab utama adalah kerana mereka tidak faham perbezaan antara aset dan liability. Jadi apa sebenarnya aset dan apa pula liability? Aset ialah sesuatu yang menambah duit kita ke dalam poket kita. Ia menghasilkan pendapatan atau nilainya meningkat dari masa ke masa. Contoh aset termasuk hartanah sewa, saham yang memberikan dividen, emas pelaburan dan perniagaan yang menguntungkan. Liability pula ialah sesuatu yang mengurangkan duit daripada poket kita. Ia menyebabkan kita berbelanja lebih atau membawa beban kewangan dalam jangka masa panjang. Contohnya, hutang kereta, pinjaman peribadi, kad kredit yang tidak dibayar, atau rumah yang kita duduki sendiri dan tidak jana pendapatan. Kadang-kadang kita tersilap anggap sesuatu itu sebagai aset, padahal sebenarnya ia adalah liability. Contohnya kereta mewah. Walaupun nampak hebat, ia sebenarnya susut nilai dan perlukan kos penyelenggaraan serta insurans yang tinggi. Itu liability, bukan aset. Jadi apa yang patut kita buat? Kita perlu ubah cara berfikir. Kurangkan liability dan mula bina aset. Fokus untuk beli aset yang boleh menjana pendapatan pasif dan meningkat nilai. Salah satu contoh paling mudah ialah emas. Emas adalah aset fizikal yang terbukti tahan inflasi, mudah dicairkan dan menjadi pelindung nilai dalam jangka panjang. Dengan disiplin dan ilmu yang betul, kita semua boleh ubah kedudukan kewangan kita. Ingat, bukan berapa banyak yang kita dapat, tapi berapa bijak kita uruskan. Jadi anda sudah kenal mana satu aset dan mana satu liability. Sekarang masa untuk kita bertindak. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa follow saya, Leni Jinov, untuk lebih banyak tips kewangan dan simpanan emas. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Kepada tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh klik link di profil, buat pendaftaran terus, kontak dengan Leni ataupun isikan beg biru di bawah. Leni akan bantu sebaiknya.